Anda tahu tak, setiap ekonomi moden ni ada satu enjin yang gerakkannya ke depan. Satu kuasa besar yang jana pendapatan, yang wujudkan peluang pekerjaan. Dan untuk Malaysia, enjin ni bukan setakat berkuasa, tapi ia adalah nadi kemakmuran negara kita. Baiklah, jom kita terus masuk dan tengok sendiri betapa besarnya enjin ekonomi ni. Dan ya, kita memang bercakap pasal angka trilion ringgit di sini. Cuba bayangkan, pada tahun 2018 sahaja, sektor ni menyumbang sebanyak 55% kepada KDNK Malaysia. Maknanya lebih separuh daripada setiap ringgit yang dijana dalam negara kita datangnya dari sini. Skala dia memang sangat-sangat besar. Jadi apa sebenarnya kuasa ekonomi yang kita duk sebut-sebut ni? Inilah dia, sektor perkhidmatan. Ada juga yang panggil sektor tertiar. Tengoklah angka-angka ni. Menjelang 2025, hasil tahunan dijangka cecah 2.6 trilion ringgit dan ia beri pekerjaan kepada 4.6 juta orang. Ini bukan setakat nombor tau. Ini adalah nadi kehidupan ekonomi untuk jutaan rakyat Malaysia. Cuba tengok graf ni. Nampak kan ada penurunan mendadak pada tahun 2020? Ya, itu kesan pandemik. Tapi yang lebih penting, tengok macam mana ia melantun balik dengan kuat. Daya tahan macam ni lah yang luar biasa. Ia tunjukkan betapa pentingnya sektor ni untuk stabilkan ekonomi kita walaupun tengah hadapi krisis. Okey, kita dah tahu ia enjin ekonomi. Tapi apa sebenarnya sektor perkhidmatan ni? Jom kita bedah siasat sikit enjin ni. Kita tengok apa komponen-komponen dia. Senang cerita, sektor tertiar ni dia tak hasilkan barang fizikal macam petani tanam padi atau kilang buat kereta. Sebaliknya, ia adalah tentang menyediakan perkhidmatan. Fikirkan tentang kepakaran, interaksi dan kemudahan. Sebenarnya, benda ni ada di sekeliling kita setiap hari. Kedai runcit tempat kita beli barang, bank yang kita simpan duit, hotel tempat kita menginap, sampailah ke pengangkutan, komunikasi dan pendidikan, semua tu adalah sebahagian daripada sektor perkhidmatan. Memang ada di mana-mana kan? Okey, sektor ni memang luas sangat. Jadi untuk kupasan kali ini, kita akan fokus pada beberapa pemain utama. Terutamanya, kita nak tengok macam mana sektor awam kita dibiayai sebelum kita tengok masa depan sektor perkhidmatan secara keseluruhan. 3 contoh utama yang kita akan sentuh ialah sektor awam yang sediakan perkhidmatan untuk negara, lepas tu sektor keuangan yang uruskan hal perbankan dan pelaburan, dan semestinya sektor pelancongan. Jom kita mulakan dengan sektor awam dulu. Okey, kita mulakan dengan sektor awam. Persoalan paling penting kat sini ialah pernah tak kita terfikir dari mana sebenarnya kerajaan dapat duit untuk beroperasi dan sediakan semua perkhidmatan untuk kita? Jawapannya ada kat sini. Wang kerajaan datang dari pelbagai sumber utama. Carta pie ni bagi kita gambaran keseluruhan dan setiap bahagian tu memainkan peranan yang sangat penting untuk biayai perkhidmatan awam. Jom kita tengok lebih dekat. Nampak tak? Penyumbang terbesar, 43% datang daripada cukai pendapatan. Lepas tu ada cukai tak langsung macam SST sebanyak 23% dan juga hasil bukan cukai macam lesen dan permit. Jadi jelas sangatlah kan, cukai memang sumber pendapatan utama kerajaan kita. Okey, kita dah faham sikit macam mana sektor awam dapat dana. Sekarang, jom kita zoom out balik dan tengok gambaran yang lebih besar. Apakah masa depan untuk keseluruhan sektor perkhidmatan di Malaysia? Apa cabaran dan peluang yang menanti? Jadi, isunya sekarang adalah tentang keseimbangan. Di satu pihak, kita ada kekuatan domestik. Pasaran dalam negara kita ni kukuh. Ia jadi tapak yang kuat untuk pertumbuhan. Tapi, pada masa yang sama, kita kena hadap persaingan global yang sengit di bawah Perjanjian Am mengenai perdagangan dalam perkhidmatan atau GATS. Jadi apa kuncinya? Kunci untuk masa depan adalah anjakan strategik. Kita perlu beralih daripada ekonomi yang dipacu oleh pembuatan kepada satu ekonomi di mana perkhidmatanlah yang menjadi pemacu utama inovasi dan penciptaan nilai. Inilah jalan untuk Malaysia mencapai status negara berpendapatan tinggi. Untuk penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu petikan yang menarik untuk kita fikirkan bersama. Kecerdasan buatan memang boleh menambah baik perkhidmatan, tetapi sentuhan manusia kekal sebagai nadi sektor perkhidmatan. Soalannya, dalam dunia yang makin canggih ni, macam mana agaknya kita nak seimbangkan kecekapan automasi dengan nilai sentuhan insan yang tak ternilai tu? Sesuatu untuk kita fikirkan.